Ini Kak Haji ni mesti bagi soalan panas lagi ni. Dia kata pasal MIC ni. Mula kata keluar, lepas tu tangguh, nak keluar, lepas tu nak kena pujuk balik. PMX ada bagi bunga lah, apalah kan. MIC ni takut kena denda ke untuk keluar? Sebab cakap-cakap pemimpin ni bukan boleh pakai sangat. Lidah biawak berpuluh-puluh cabang. Ni Kak Haji cakap ni. Okey. Saya MIC ni kalau tanya saya lah, dia ni tengah ada identity crisis tau. Dia macam dia malu Allah, dia macam tak menentu arah, dia tak tahu dia nak keluar, nak berak, nak kahwin, nak sembelit, tak tahu apa tau. Dia tak tahu apa dia nak buat dan dia nak rasa diri dia tu masih ada harga diri. Day MIC. You make yourself like a badut, you know. You nak cakap apa? Orang India pun sudah tolak awak tau. You bertanding, you nak banyak kerusi, menang satu saja tau. Itu pun nasib baik orang Tapa tau. Saya nak bagi tahu orang Johor, Melayu Johor dekat mana tu, dia ada 3 tempat tu. 3 tempat. Salah satu daripada dia ialah siapa tu, Esko tu. Kali ni kalau dia bertanding, BN letak, kita tolak dia. Kita nak orang Melayu daripada UMNO. Ini kan orang apa tau, kita bagi muka, dia bukan naik kepala, dia masak kari kita punya kepala. Saya tak faham apa yang dia nak sebenarnya. Dia kata kalau kita keluar BN, kita nak masuk PN. Kalau kita keluar BN, kita sokong Anwar. I want to tell you, jangan jadi biadab, tahu tak? You jumpa Najib, you jumpa Mayudin, you jumpa Azmi, you jumpa Anwar. You tak jumpa Zahid tau. You kena ingat itu Sami Value dulu ada cakap ini kerja orang gila tau. Memang Sami Value dulu cakap betul juga you orang gila. You tak ada maruah ke? You go to PN, I want to. If you got balls, you go to BN now. PN now. I tak kira lah BN boleh hidup ke tak boleh hidup, none of my business. Tapi you buat main macam ini, you bagi sambut orang berdiri supaya bagi sebulat suara untuk bagi CWC, Presiden dan Jawatankuasa untuk membuat pilihan. Itu Esko Johor semua tak ada maruah ke orang Barisan Nasional ni? Orang UMNO ni tak ada maruah ke? Kita nak terima balik barang macam ni. Saya rasa kita gantung keahlian dia, buat AGM dan terima balik semua yang Friends of BN ni. Kita kuatkan balik. Kalau tidak, ingat Tanjung Piai apa yang MCA buat dulu. Dia tak jadi calon, dia nak keluar. Dia ugut. Itu pun semua orang BN buat bodoh, senyum, melalai, macam syok sendiri. So bagi saya, I don't care. Yang penting, you have the spirit of Barisan Nasional. Kalau macam inilah nak mengharap, last minute memang kena main dia semua. Terima kasih.